Dan slipper baru. Suka besar slipper tu. Apa maksudnya dia macam tebal kan. Yang matching dengan Fari kan. 11.38. Bismillah. Apa yang dia marah nak kena masuk kereta sebab dia tengah seronok dengan dia punya slipper. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwa Hari tu masa papa beli Syekh, ya, ya kan. Dia kecil sangat. Kan papa dia orang belikan slipper untuk orang ni. Dia punya muak-muak sangat. So kena return lah. Ke saiz ke apa ke. Dah fix. Okay, that's great. Tak dah balik. Okay. Pada nanti Short dia tu betul heart shape ke. kalau belakang dia buat untuk dia punya rezeki kau nak ambil air. Bagi balik lah kat dia. Kawan dia nama Natisha kan. Selalu kan Natasha. Dia Natisha. Kan That's nice. Yelah, aku cakap Natisha lah. Hari Khamis dah. Sabila balik pukul 2.30 hari ni. So lepas hantar dia kita akan balik rumah lah. 3.45. Rumah kita tengah bermasalah sikit lah. Sikit je. Kan saya beli ink printer. Tapi printer tu pula macam tak tahu kenapa kertas tak boleh nak masuk dalam. Macam ada something stuck. Tapi kita pun tak tahu, tak nampak kan. Nak kena buka, nak kena dismantle ke printer tu. Tu kata kan. Jenuh lah pula kan. Kalau tak nak kena bawa pergi ke center lah, HP center lah kot baru. Lepas tu Amirul tonggangkan lah kan, angkat lah printer tu, gini keluar coins. Tapi coins tu rasanya bukanlah dekat tempat yang tak tahulah, kot lah memang betul ada coin tersekat stuck. Paper tak boleh masuk. So frustrating lah kan. Kita dah beli dah ink, tak boleh print pula lah. Dengan kita punya sink kat dapur tu dah lama dah dia memang ada tersumbat ni. Lepas tu dah repair, dah okey balik. Lepas tu ni macam dia nak start buat hal balik lah macam tu. Dari tapi dia maksudnya dia sumbat tapi air masuk. Tapi dia slow kan. Saya pun tadilah gunalah plunger tu kan. Rumah problem, badan problem. Itu maksudnya kita tak okey. Kalau bak kata apa nama Prof Muhayya lah. Yelah, rumah kita memanglah kenalah ada maintenance dia kan. Itu that's the price lah. Kita beli rumah bukan pasal beli je, kita duduk kat rumah kan. Apa-apa benda, kereta, rumah, skin, semuanya adalah maintenance kan. So yelah, satu maintenance, yelah satu maintenance, satu lagi tu nak kata kalau macam dia ada dia reflect jugalah. Maksudnya kalau kita tak okey, sekeliling kita pun saya benda-benda tak okey. Saya terasa dalam cakap statement tu, saya cakap tapi saya terasa. Especially lah saya tu, yelah masa saya tak solat hari tu, memang saya larah gila. Bermalas-malasan tengok drama, tak dengar Prof Muhayya. Saya lepas subuh tadi bila terledak, saya selalu akan mimpi yang mengarut tau. Saya mimpi apa, kereta kita parking kat tepi jalan lah. Ada saya, ada Sabila. Yang budak dua orang saya tak ingat ada ke tidak.
Lepas tu macam mana kereta bergerak tau. Saya tengah mamai gila. Saya macam dekat seat, bukan seat driver, tapi kereta bergerak. Tadi tengah park, tengah pi, lepas tu dia bergerak pula. Saya mamai gila. Tak sempat nak handle lah. Tak I could not handle the steering well dengan brake semua tak. Mamai. Saya terlanggar kereta. Terlanggar kereta. Lepas tu Mirul marah lah. Pelik lah. Macam tadi Mirul yang patutnya dia yang drive. Lepas tu saya pula dekat seat driver punya seat ni. Sayang. Dapat apa? Dia ke handphone dream juga. Okey, sekejap biar boleh sambung sekejap cerita bonda. Oh, kita pergi Aeon. Okey, dalam dream ni kan kita pergi Aeon. Alright. Kita happy ke? Kita sad ke? Oh, that's nice. Benda beli nothing. Benda punya perut full. Okay. Apa tu? Okay, thank you Ilhan. That's a nice story. I love it. Tadi cerita saya tadi, saya langgar kereta tu daripada belakang. Tapi banyak gila bahagian kereta dia kemek tau. Saya macam, okay aku nak bayar macam mana ni? Betul tak ada duit. Betul tak ingat lah apa jadi. Okay. So nice. Bye sayang. 12 minit sampai sekolah. Hari tu paling cepat sampai dalam ni 10 minit je. Bye Han, see you later. Ya Allah budak ni. Okay, bye bye. Saya rasa macam nak pergi kedai tau. Saya macam nak beli sesuatu. Macam nak beli roti-roti ke apa ke kan. Tapi kat rumah pun ada roti, ada kaya. Sedap je makan. Tak payahlah, balik lah. Semalam alhamdulillah lah kita berjaya lagi. Lepas apa nama, tak nak. Okey. Lepas apa, solat maghrib kita mengaji lah. Ilhan emo kan. Budak dia adalah seorang anak yang emo, anak nombor 2. Sangat emotional, sangat tantrum, sangat random kan. Nak tukar anak ni. Padahal saya nak, yelah kita nak baca kejap je, 5 minit je pun. Tapi dia beli drama sebelum nak baca dengan dia tu. Masya Allah. Jadi kalau tak nak baca, pergi keluar. Tak nak dengar cakap benda, you pergi makan. Aduh. Okay, settle dia. Salsabila pula. Lepas tu pukul 9 kita turun bawah buat buku latihan. Semalam matematik. Ilhan dia dah start lah buat buku darjah 1 tau. Tapi saya guna Google Translate lah kan, which tak healthy sebenarnya kita guna Google Translate tu. Sebab nanti dia orang bila kat sekolah, dia orang tak faham apa yang dia orang baca bahasa Cina tu. So saya ada misi lah nak buat di mana saya nak kena tulis keywords tau. Cara yang saya buat semalam, saya ambil gambar, saya masuk dalam Microsoft Copilot, saya cakap please translate word by word. So dia translate word by word. Saya nak kena salin, tak payah salin, kita guna copy paste je lah kan, masukkan dalam tak apalah, kita copy balik perkataan Cina tu dan buat lepas tu dia punya pinin dia tu adalah sebutan dia dan dia punya maksud. Nak kena tulis, nak kena print benda tu tampal. Bagi dia orang ni tengok macam lama-lama dia orang macam masuk dalam kepala otak dia orang ke kan. Keywords lah, tambah, tolak, bahagi, darab, kurang, lebih, dan tu lah kan. Itu
baru matematik. Belum lagi apa sains ke apa benda lagi, sejarah lah kan. Saya kena start lah, kena gear up lah. Kalau tidak tak boleh lah, lemah lah kan. Macam Sabila pun dia buat homework matematik semalam. Lepas tu before dia nak translate kan, kena Google ke apa ke, saya tanya dia, you faham tak apa you baca ni? Ada yang dia faham, tapi ada yang dia boleh baca tapi dia tak faham overall kan. So lemah lah lagi maksudnya pemasakan tu kan, mesin tu. Itulah kita nak print printer kita problem pula. Alahai. Ya Allah tolonglah. Tak tahu lah, nak kena buka ke. Nanti saya Google, should I dismantle my printer? Bukanlah dismantle tu maksudnya macam kita betul-betul buka everything. Tak tahulah, so orang dismantle ke apa, open apa, unbox. Printer, be kind to me. Bismillah ya Allah, bantu dia ya Allah, bantu dia ya Allah, bantu dia ya Allah, bantu dia ya Allah. Alright. Orang naik basikal lepas saya ni, basikal roda 3. Tak apa. Saya tak nak laju-laju, nak bagi ruang pada dia. Tapi yelah, kita ada orang kat belakang kita kan. Fahri should be pergi kedai ke tak? Nak pergi ke tidak ke? Nak pergi ke tak ke? Nak ke tak ke? Rasa macam nak. Kita pergi Petronas lah Fahri nak. Kita beli coklat moist. Okay, jom lah Fahri. Yay! Nak ke? Tak tahulah. Nak, tapi jomlah, jom pergi je. Fahri, let's go. Anis chocolate moist. Okay, bye. Boleh lah kan kita feed our craving sekali-sekala. Sekali-sekala ke? Okay, bye dulu. Okay, jom beli squiggles untuk the girls. Saya dapat lah ni lah. Chocolate moist. Fahri dapat waffle, his favourite. Okay, jom kita pulang. Bismillah. Kenapa aku nak reverse? Nak mampus kah? Boleh kah keluar kat sini? Boleh. Nasi, lepas tu makan kek. Cik je RM6.90. Ada tempat koyak dia tu. Koyak dia kaya. Tebal kertasnya. Yang kan heart shape. Yang ada heart shape. Okay. Dulu mula-mula keluar berapa RM3-4 tu kot ni dah like 10 years later kot. Dia dah lebih lagi lama lagi. Jadi RM6.9. Apa? Ais? Nak ke? Nak ke help me? Let me wash first. So cold. Letak air sikit. Jemput makan. Bismillah.
Dia pakai dia guna dark chocolate. Tak manis sangat, sedap. Okay, bye.